al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah wal lataif. Faedah daripada ayat yang kita baca ni secara pendidikan, akademik dan juga kehalusan susunan ayat. Yang pertama, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Mu jangan sangkalah Allah Taala tu lupa nak ambil tindakan kepada orang zalim. Jangan sangka. Ulama tadabbur kata hadhil ayat ini bijumlatiha, secara umumnya, fiha wa'idun lizalimin, amaran keras kepada orang yang zalim. Amaran keras kepada orang yang zalim, wa tasliyatun lil mazlumin, dan memberi penenang kepada orang-orang yang dizalimi. Maknanya bila orang kena zalim, dia tahu bahawa orang zalim tak akan kekal lama atas dunia ni. Tak pada 10 tahun, 20 tahun, lepas tu dia mati juga. Nak kata apa? Dia akan hilang dia. Dan orang yang dizalimi tak selama-lamanya dizalimi. Dia akan terbela, sama ada dia mati, dia tenang daripada ujian dunia, ataupun Allah bela dia. Berapa ramai orang yang kena zalim, akhir sekali dia lepas, bebas, dan dia pula jadi orang besar, selamat. Akhir sekali syaitan tak lepaskan dia pula jadi orang zalim. Berlaku sedemikian. Wallahu a'lam. Jangan main-main. Jadi kita ingatlah bahawa sunnatullah, ketetapan yang Allah Ta'ala tetap atas dunia ni, bahawa orang yang daif tak selamanya daif, orang yang kuat tak selamanya kuat, orang yang zalim tak selamanya zalim. Akan hilang kezaliman dia, sama ada dia mati ataupun dia taubat, ataupun apa-apa tindakan yang Allah Ta'ala ambil ke atas mereka. Dan orang lemah tak selamanya lemah, satu masa dia akan kuat. Al-ayyamu dual, bahasa Arab kata al-ayyamu dual, hari itu silih berganti. Yaumul lana wa yaumul alaina, hari satu hari kita susah, satu hari lagi orang lain susah. Ini sunnatullah. Allah Ta'ala janji kepada orang-orang yang jahat bahawa tindakan akan diambil walaupun tertangguh seketika. Kata-kata ini dinukilkan analisa daripada Syekh Ibn Atiyah rahimahullah. Yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama, timbul soalan, kaifa yaliqu bir rasul sallallahu alaihi wasallam an yahsaballah mausub bil ghaflah. Allah kata la tahsabanna allazina, maaf, wala tahsabanna Allah ghafila. Mu jangan sangka Tuhan tu lupa. Jadi orang tanya, benar macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh sangka Tuhan lupa? Adakah Nabi sangka Tuhan lupa? No. Maka ulama telah memberi jawapan kepada sangkaan-sangkaan ini. Yang pertama, annal muradu bihi at-tasbit. Ayat ini nak menguatkan bahawa Nabi langsung tak terfikir Tuhan tu lupa. Tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud ayat ini bayanuhu annahu law lam yantaqim. Kalau Tuhan tak ambil tindakan lagi, bukan mana Tuhan lupa. Cuma Tuhan nak bagi tempoh kepada si zalim, mudah-mudahan dia taubat ataupun dia makin jahat. Kita tengok. Ini dua ya. Bila ditangguh hukuman, sama ada orang ni makin zalim atau makin jahat, kita kata wal iazubillah, jangan duk cari penyakit, jangan duk berani-berani buat benda yang tak ada kerjaan. Jangan main, jangan duk berani. Ya, kita ni kadang-kadang orang panggil berani. Berani berdoa. Okeylah kita kata berani berdoa ni telajak berani, padahal benda tak betul je. Jangan lebih SOP sangat pun jangan juga. Kita biarlah kita berani secara yang diizinkan oleh Allah secara sederhana. Jangan main-main, jangan buat-buat. Jawapan yang ketiga, al-maksud dia wala tahsabannahu yu'amilhum. Mu jangan sangka Allah Ta'ala berinteraksi dengan orang zalim itu macam orang terlupa. Tak.
Tapi Allah Ta'ala sentiasa mengawas. Muamalatul raqib alaihim, sentiasa mengawas dan akan mengambil tindakan ke atas mereka. Akan mengambil tindakan ke atas mereka. Yang jawapan yang keempat, an yakuna hadzal kalam, ucapan ini walaupun untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya dia untuk kita semua. Sabarlah menghadapi ujian, si zalim akhirnya akan kecundang, insya-Allah. Jadi tak usah duduk kecewa lah. Dia akan mari satu masa manusia ni akan kita semua akan selamat. Yang tak selamatnya siapa? Yang tak selamatnya orang-orang yang tidak baik. Wal iyazbillah. Baiklah, kita pergi kepada yang ketiga. Nak panjang-panjang bertihak kita pun nak. Faedah yang ketiga, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Berilah amaran kepada orang-orang, kepada manusia, bahawa depan kita ni ada azab, ada hari pembalasan. Bahawa kita, kalau kita ingat, kita ni akan diaudit. Kita akan beringat, jaga keluar masuk duit kita ni akan ada audit. Lah ni tak usah kata apa. Dulu kita duk mikir muraqabah. Makam muraqabah. Muraqabah ni mana makam kita terasa Allah tengok kita. Mari zaman kita hari ni, masya-Allah, makam muraqabah yang tinggi, lampu CCTV, lampu yang dipasang di traffic light tu. Hak laju tu. Oh, pakat cahaya belaka. Ada lampu tu. Kalau kita pakai wave, dia juga tolong rayak. Ada trafik apa ni depan tu, kita slow. Sebab kita yakin di sana ada muraqib. Ada muraqabah. Mana ada lampu, ada kamera yang akan tangkap kita. Semalam kita baca laporan surat khabar kata satu kamera je, saya tak sebut nama tempat lah. Nah, dia kata sudah dalam masa ni nak raya seminggu ni sudah 24,000 kes telah dirakam. Banyak mana kalau satu-satu RM300. Oh, fulus mari. Sebab itulah ada satu video pendek siapa dia kerak zaman dulu. Waktu kita tazkirah ni, kita kata sama ekor dah tak ada. Masa tu kan kuat kan penentangan daripada ahli-ahli politik ni suruh hilang ke sama ekor. Rupanya bila mereka berkuasa ni, lagi banyak kamera dia pasang. Allahu Akbar. Itulah dunia ni. Nak ajar kepada kita bahawa sifatul muraqabah. Kita kena menjiwai bahawa berilah amaran pada manusia hidup atas dunia ni. Kalau kita lupa pada Allah, Allah Ta'ala tak lupa pada kita. Jalan di jalan raya, kalau kita lupa hak laju, kamera tak akan lupa. Tak lama akan sampai surat cinta 100, 200, 300 terpaksa korban kerana kelalaian kita, kealpaan kita atas dunia. Masih lagi ada ruang untuk cari hak lain. Tapi kalau sudah lalai di akhirat, CCTV pasang balik di akhirat, ni dosamu. Apa kita nak buat? Kaifa natadara? Nak taubat sudah, pintu taubat sudah tutup. Apa yang kita boleh buat selain daripada penyesalan yang tak ada berfaedah? Allahul musta'an. Allah telah bantu kita semua dalam menghadapi masalah. Kelemahan iman, signal iman dalam jiwa lemah, kita berlupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Taala maafkan kita lah. Baik, yang keempat, wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Muduk jalan sana sini, travel sana sini, pergi tengok kaum Ad, kaum Samud, Madain Saleh, pergi tengok di Petra, pergi tengok di Laut Mati, pergi tengok di apa benda atas dunia ni. Apakah perasaan kamu ketika tengok ni? Perasaan apa kamu tengok? Tak ada apa. Maknanya tak ada iman. Bila kita tengok tempat-tempat maksiat, kita pergi tengok tempat-tempat sejarah, kita rasa betapa bahayanya manusia yang derhaka kepada Allah SWT. Itulah tanda signal keimanan tu masih lagi kuat. Kalau tidak, perlu cari top up bateri,
pergi cas bateri balik, masuk kelas tadabbur Quran, semak balik keimanan kita kepada Allah. Kenapa aku lupa sampai begini sekali? Ingat molek tu. Maka Allah Ta'ala sebut, naknya setiap orang yang lalu tempat-tempat maksiat, tempat mungkar, tempat berlakunya bala bencana, mesti mengambil iktibar, pengajaran dan panduan bagaimana kita nak selamat di dunia ini dan kita nak aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ingat moleklah, kalau tidak tak ada apa dah kita, kan? Baiklah, yang terakhir, yang kelima, waqad makaru makruhum. Mereka buat perancangan yang cukup teliti, cukup rapi, cukup jahat. Tapi ingat, sebanyak mana rancangan yang kamu buat, ni kalau kita baca dalam sejarah bagaimana Quraisy bersidang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak terbunuh. Dan buat apa? Allahu akbar. Sekarang ni kalau tuan-tuan baca teori-teori, dia panggil teori konspirasi itu. Dah, baru ni mari konspirasi Covid, habis masjid tutup. Allahu akbar. Masjid tutup. Boleh semaya pula jarak tak pernah berlaku sah. Sampai tiga depa sah. Tiga depa pada 3 hasta sah. SOP kata boleh 3 kaki jarak antara sah. Orang masjid tambah lagi 2 kaki lagi. Nak suruh jauh sungguh. Maknanya Covid telah menghilangkan sunnah. Sunnah tu salatul jamaah, sunnah saf rapat-rapat. Itu semua tu bala ustaz, bala bencana yang berlaku. Kalau kita kata teori konspirasi lah. Tapi walau macam mana pun Allah kata wa indallahi makruhum. Allah Taala akan balas balik, gagalkan perancangan kafir. Lambat tapi gitu janganlah sedak hati. Beres je. Kafir mana boleh kacau kita? Tak. Dia kacau. Kita pun jangan sedak hati sangat. Bagaimana perjalanan hidup anak-anak cucu kita akan datang dengan alat-alat gadget yang ada di tangan ni, dengan alat teknologi pelik, AI yang tengah duk ngamuk sekarang ni, macam-macam gambar tubik. Allahu akbar. Ana di antara benda yang saya takut sekarang ni nak share benda-benda yang kita tak pasti, tak tahu. Kita share kerja orang tak komen apa. Abu anah we AI buat tu jangan duk percaya. Bengok kita. Jadi tuan-tuan tak salah. Duk ber AI sangat ni. Buat gambar-gambar molek lah kalau juga susah sangat hidup kita ni kan. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Yang penting kita yakin dan percaya dengan pertolongan Allah, rancangan kafir tetap akan gagal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita yang terbaik insya-Allah.